Jam. Macam mana awak pukul bola ni sedangkan bola ni dah rapat dengan ni kan? Saya tengok saya dalam satu lingkar dengan curve macam ni, macam mana awak agak pukul daripada bola putih ni boleh serong bola merah tu masuk ke sana. Awak agak macam mana awak ambil feel tu? First kali kita kena tengok dia punya point of entry lah, dia punya pinpoint aiming ni. So kita kena contact dekat sini. Memang kena aim situ. Kalau Memang kena aim sini. tapi kalau lari je tak akan masuknya. Kalau lari? Kalau awak pukul kat tempat lain, Tempat lain memang tak masuk lah. Dia mesti kena situ. Dia So memang bergantung. So kalau kita aim situ, macam kita line up line ni macam ni kan. Ya. Line up macam tu. Tapi dengan syarat kita pukul putih ni center. Sebab snooker ni kalau kita tak boleh pukul kiri atau kanan, sebab bila kita memang pukul, dia kena center ball. kalau center ball mana yang kita aim dia akan pergi situ. Kalau kita pukul kiri atau kanan, kita pukul kiri dia akan offline. So kita kena make sure tahu kalau mana ni very important lah kat sini. Yeah, very important. Unless sini yang buat bagi kena sana tepat. Ya, betul. So kalau line kita ambil sini, kalau kita ambil tak ada siding, meaning kita pukul tengah, so putih akan travel ikut line ni lah. Lepas ni saya tukar probation. So kena make sure. Pukul pula saya. Make sure kita pukul kat tengah putih ni, kita aim mana tadi tu, tolak je lah. Macam putting juga. Woi! Plus 1 hour. I No follow you. problem. Come. One take, only. Okay, bye-bye. Bye. I play snooker. Selamat kembali ke Syaman Golf Pod. Saya Rizman Ghazali. Saya Syakban Hussein. Relax and swing. Ingat swing, ingat SGP. Dah dapat balik. Okay. Syakban, mungkin Syakban nak tanya kepada Reza. Itulah saya pun nak tanya sebenarnya. Dah terpendam lama ni. Ada member saya tanya kalau pro dia kata pro nak buat nak jumpa dengan professional snooker. Aku tanya dah tip-tip training dia macam mana. Lepas tu pro bagilah tahu saya. Jadi ini peluang saya ambil. Bantu member-member saya yang gila snooker. Ni kita jumpa baiknya idola dia orang kan. Okey, Zah. Nak tanya macam Reza punya latihan training. Macam mana Reza susun waktu training Reza tu? Susun waktu training Kira buat latihan lah. Kalau betul-betul preparation lah untuk apa-apa tournament memang ada sistem lah. Sistem dia first part kita buat apa, second part buat apa, penutup kita buat apa. So macam first part saya biasanya akan check daripada segi teknikal lah. Sebab snooker ni it's all about straight cueing lah. Cueing kita belakang straight, tolak pun straight. So kita kena check benda tu dulu lah. So ada drill yang kita boleh check lah whether kita cueing tu straight ke tidak. So benda tu kita akan buat dalam 10-15 minutes just to check kita cueing straight ke tak lah. And then biasanya then we start with first kali saya akan buat weaknesses. Start kita try bola-bola yang lemah macam katalah semalam main tournament miss bola ni. So dia akan ingat so kita jarak balik kepada bukan jarak, angle bola ke, jauh ke dekat ke. Sebab kadang-kadang mungkin shot tu kita dah biasa pot tapi kadang-kadang kita nak pukul different part angle of dia. the cue ball. Bola putih tu kita nak pukul. So dia ada tricky sikit kan. So saya akan buat lah. So buat banyak kali 10-20 biji but once kita dah buat kita akan ingat lah sampai bila-bila kan. Faham. So normally the first part is do the weaknesses first lah. Sebab takut lupa kan. Kita buat dulu bagi dia hilang daripada kepala. Itu part daripada technician untuk dapatkan feel stroke tu kan. Feel pukulan bola tu. Daripada segi fitness macam mana Izzah? Fitness macam snooker ni dia orang kata snooker duduk dalam aircon. Yalah for sure. Yang kita nampak lah kan. Snooker ni is a mental game. So kalau daripada segi mental, kita kalau penat daripada segi mental, satu fizikal kita penat. So the most important thing is you keep your heart rate down lah. Kita macam mana kita buat breathing exercise. So daripada segi fitness, daripada segi jogging semua akan membantu daripada segi stamina lah. So benda tu penting juga lah. Tapi tak perlulah fizikal macam nak kena angkat besi. Kalau pergi gym, kena angkat besi, tak perlulah. Dia banyak endurance. Macam kat MSN dulu pun kita banyak fokus pada endurance. So kita banyak jogging, berapa lama. Slow pace tapi lama. Macam basikal pun sama. Kita naik basikal, slow pace tapi panjang lah.
So more endurance. Yelah, cuma untuk nak jaga breathing tu kan, nak jaga macam kejohanan kalau tournament besar-besar tu ambil masa berapa jam, Izzah? Kalau macam golf kita tahu tournament pro 4 jam setengah, 5 jam. Dia bagi saya lah personal, it's not berapa lama awak training, tapi quality of practice tu. Tak kira walaupun kau practice sejam, tapi kalau berkualiti dan ni better than daripada kau training 10 jam tanpa kualiti. Tanpa kosong kan. Kosong. Sekadar pukul-pukul bola tanpa ada apa-apa ni lah input kan. So better 1 hour with more input yang dapat membantu game lah. Kebiasaannya final ke apa itu best of 15 ke best of berapa? Betul. Best of bergantung pada tournament. Macam national best of 15. Paling banyak 15 lah. 15. Paling lama best of 15 berapa lama? Biasa dia akan pecah pada session lah. Macam satu sesi mungkin 8 frame je. So biasanya dua session. Maybe dalam 5 hours boleh settle. 5 jam tak? Macam lebih pada golf lah. Kalau lama lah. Yelah kalau macam untuk pro dia Maksudnya fitness mental pun diperlukan. Sebab snooker ni dia tak ada time limit. So kita boleh ambil masa dalam pukul satu shot kan. So kadang dapat yang slow player kadang-kadang boleh sampai 8 jam, 10 jam kan. Tapi saya fast player lah. Yalah. So kita kalau yang jenis fast player ni memang kita kadang-kadang ni opponent kita ni jahat juga. Dia tahu jenis kita ni fast player. Betul, dia jadi slow. Sebab macam golf lain. Golf kita ada masa untuk 30 second. Dia tengok daripada shot kita, every shot kita dalam 30 second. Jadi kalau so many time ataupun lewat terlebih sangat, referee ataupun warning lah. Marshal akan datang, rule officer akan datang, akan bagi warning lah. Good idea, good advice. Dari segi kita nak pergi kepada motivasi dan fokus untuk permainan dalam game, untuk pendengar di sebelah sana mungkin Reza nak kongsikan apa lowest point dalam career. Maksudnya sepanjang umur sudah sampai 44 tahun ni, mesti ada satu tempoh yang down. Kan? Kemudian macam mana Reza bangkit balik untuk menjadi seorang juara. Oh, ini deep sikit lah. Deep sikit. Mungkin yang mana benda ni terjadi masa awal-awal career dulu dalam umur 23, 24, 25 ni lah. Di mana kita tak dapat banyak opportunity to represent. Meaning tak banyak tournament luar yang kita dapat represent. Contohnya, dia janji kita, okay, next month Asian Championship kau akan pergi. Tapi last minute, dia buang nama kita. So kita feel down tau. Bila sampai kat meja training pun rasa macam down. So we start questioning. Tanya-tanya, kenapa kau tak hantar aku? Kenapa tak hantar? So bila kita tanya dia orang akan cakap, kau mungkin tak cukup bagus lah. Maybe someone else better. So kita rasa down lah. Kita rasa macam tak ada confidence macam, yelah. Tapi setelah matang sikit, umur 28 ke arah 30 macam tu, saya fikir the only thing yang kita boleh lawan, kita tak boleh complain dan rasa down dengan diri sendiri kan. So the only way yang kita boleh pastikan kita dapat chance secara merit is show on the table lah. Meaning bila kita main tournament, we play our best. So benda kata-kata tu lah yang memotivatekan saya untuk play better. Meaning itulah. So start daripada when we have that small kind of mentality, barulah kita perform better dan kita lebih bersemangat. Meaning ada fire sikit dalam diri lah untuk play better. Adakah itu membuat Reza menjadi seorang pemain lebih baik? Definitely. Semestinya, betul. Ada perubahan lah. Ya betul. Banyak banyak. Sebenarnya ini semua mental game. So how you control your mental, cara kau berfikir, even benda-benda kecil sekalipun boleh mengubah you sebagai seorang pemain ataupun seorang insan lah. Betul. Good tips sebenarnya. Okey, kita hampir di penghujung episod ni. Mungkin kita nak tanya Syakban sikit lah. Syakban seorang pro golfer, Reza seorang pro snooker. Boleh tak Syakban, daripada apa yang kita dah dengar daripada awal sampai sekarang, mungkin Syakban boleh kongsikan apa perbezaan antara pro snooker dengan pro golfer yang Syakban nampak lah. Daripada bermacam segi lah. Perbezaan kami banyak lah daripada segi saya tengok latihan daripada apa yang Reza
Borak tadi bercakap mengenai dia punya latihan, dia banyak on the table lah, on table. Tapi apa yang dia cakap tadi antara dia punya feel, stroke dia apa semua lebih kurang nak sama sebenarnya training. Macam saya ikutkan kalau latihan golf memang during pagi tu kita akan masuk padang dulu. Kita akan masuk padang 18 hole. Selama 4 jam setengah, 5 jam untuk during a training, practice day. After maka kita start pukul, kita contoh ambil 7.30, you akan habis dalam pukul 12, 12.30. Okay, and then stop untuk course punya playing training. And then break for a while, lunch, sambung pula dekat driving pukul 2. Betul. Driving, hitting ball. Tengoklah berapa banyak yang kita mampu on that day. Sebab apa? Saya nak mengejarkan masa pukul 2 sampai pukul 4 saya driving, betulkan apa yang saya main tadi, kesilapan yang padang tadi. Perbetulkan balik apa shot iron berapa, nombor berapa, perbetulkan balik driving ke wood ke. Saya betulkan balik apa yang saya buat kesilapan tadi sebab kita tak nak terbawa-bawa lagi besok. Jadi betulkan tu, lepas tu bagi saya pukul 4 tu saya stop pukul 4, saya akan pergi pula ke chipping area, chipping putting area untuk buat putting. Putting untuk betulkan sebab tadi masa main pagi tadi mesti ada 3-4 lubang yang short putt saya miss dan saya kena repeat balik. Lepas tu after dah buat semua sampai pukul 5, mungkin saya break sekejap ada 5 minit, saya akan masuk lagi 9 lubang untuk nak tengok jadi tak apa yang saya practice tadi. Jadi complete lah saya training on that day. 5 suku masuk padang ni 9 hole, tengok. Sebab kita dah main pagi, perbetulkan balik, lepas tu sambung balik 9 hole, tengok. Jadi tapi so far alhamdulillah pagi contoh main 80 lubang saya main 3 under ataupun 4 under, petang main 9 lubang sambung boleh dapat pula 3-4 under lagi. Dia punya menjadi kejadian. Repeat benda ni tiap-tiap hari lah. Kalau tak ada tournament during practice memang kena tiap-tiap hari lah sebab kita boleh katalah ini dia katakan quality training. Quality training sebab ada sistem. Betul kita bukan main rembat. Kita sebab kita on that time saya bukannya social golfer. I work with the event, bukan event. Saya training tu adalah kerja harian saya. Jadi saya terpaksa kena buat macam tu sebab apa, next week saya ada tournament. Gaji. Yes, tournament dan gaji saya di sana. Bila saya tak buat macam tu, saya akan miss semi salary lah. Macam mana saya nak pergi after that tournament lagi, after that tournament. Jadi saya kena buat betul-betul lah. After 9 hole, habis dah 8 lubang, tengok skor balik. Oi, bila main 9 hole balik, oi, tembak 9 lubang main 99 regulation. That means good lah. Okay, betul, okay, very good. Apa lagi nak buat? Okay, untuk golf side aku dah habis. Saya dah habis. And then balik pula 7, pergi pula 7.30 gym. Sebab kita golf ni working. Event tournament kita jalan kaki, bukannya naik bagi relay huha, tak. Kita berjalan kaki dan berkilo-kilometer. 5 km, 6 km, 7 km, I think more than 6 km kita jalan kaki, naik bukit turun bukit. Kalau you tak fit, habis. Saya diberitahu bulan lepas ada seorang beritahu masa dia bawa Syakban, dia kata Syakban memang jogging tengah-tengah pagi subuh semua kan. Ada juga, ada masa kita jogging. Tengok kalau macam kita kena main pagi tu mungkin tak kot. Kalau tak main mungkin setiap petang, ada masa kalanya kita akan main petang, pagi. Tengoklah pagi, saya eloknya lepas subuh tu main kita jogging sikit lah bagi nak fit. Tapi untuk nak shoot, kalau untuk nak high performance untuk gym saya akan buat malam. Sebab saya balik dari situ, balik relax, mandi, boleh rehat, tidur. Kalau kita buat pagi, betul petang kau nak masuk padang, nak praktis badan muscle energy jadi. Dah tak ada. Jadi tak ada. Mungkin pagi tu kalau saya pergi pun jogging, light jogging, mungkin 5 km, 3, depends. Lepas tu pergi gym tu, lepas petang tu saya akan pergi gym pula 7.30, 8, mungkin dalam sampai 9, 9.30 lah. Itu akan untuk 1 jam, 1 jam setengah untuk gym memang complete lah. Kita sekarang ni kalau macam kita boleh cari sini exercise golf dalam internet banyak lah. Untuk kuatkan kaki, untuk kuat tangan apa semua dah ada dah dalam internet, YouTube, everything is there already. Cuma kita nak dengan tak nak je. Macam kita tengok macam saya buat exercise memang ikut, tak ada pergi, bukan tujuan pergi gym untuk buat bodybuilder, tak. Saya pergi sana memang exactly untuk part-part yang memang untuk bantu saya untuk tingkatkan speed saya, tingkatkan kekuatan kaki saya. Itu kita buat fokus lah. Tak ada pergi angkat bench press buat tak ada. Bukan nak bersanu, bukan nak pergi masuk panas tunjuk ni kan. Kita swing laju lah. Kita memang apa swing speed. Yes, kita memang untuk dulu masa zaman MSN awak ada pergi jumpa psikologis ke? Ada untuk juga mental training. Ada juga semua. ISN di bawah betul. Macam saya, I was in national team that time. Masa tu projek Gemilang 2001, memang kita memang disediakan gym instructor, mental trainer. Jungle gym. Jungle gym. Kita MSN lah, famous lah. Itu
kita masa zaman saya di MSN dulu, masa saya bermain amateur lah di bawah MG dengan MSN. Kalau Reza ingat lagi, Vela Pandian, Abang Vela lah, dia yang bahagian mental training, dia penyelia lah, nombor satu lah. Dia akan ajar kita how to control your emo, macam mana you nak in struggling, how to come back, balik ke sebelumnya. Sekarang kita minggu off, yelah dalam padang kadang-kadang kena double bogey, triple bogey, kita dah serabut dah. Jadi how to come back on the road, balik sebelumnya, daripada sebelumnya. Dia ajar lah macam mana tip-tip dia. Dan lepas saya keluar dari MSN ataupun saya masuk pro, saya masih lagi mengguna pakai. Dan sekarang ni pun saya masih mengguna pakai, dah ajar anak saya. Apa kau kena buat? Bila jadi apa awak kena buat? Itu more important thing. Bukan setakat boleh main, boleh pukul. To be a great golfer, to battle golfer, you need to know everything to be a better player. Psikologi ni banyak ajar kita jaga emosi. Betul. If you do mistake, jangan terbawa-bawa sampai ke next shot ke apa kan. Yes. So, bila kita buat mistake nak cepat lupakan, focus on your next shot. Itu yang penting lah. Itu side saya lah, training saya. So apa yang saya nampak sebenarnya tak jauh beza dari segi menjadi seorang juara Wak Imah apa sukan sekalipun. Cuma bezanya permainan tu sendirilah kan. Kesungguhan player tersebut lah. Kesungguhan tu Sebenarnya jadi resepi seorang tu, juara. resepi training, macam mana korang training lah. Macam Reza cakap tadi, dia walaupun 1 jam tapi quality of training yang dia ada tu, itu yang bantu dia sebenarnya. Kalau awak duduk 10 jam pun, tak cakap training kosong, tak ke mana juga. 1 jam tu saya tak cakap lah saya training 1 Betul, jam. betul lah, iyalah. Saya training biasanya 30 minit. Perumpamaan je lah. Kan? Kita biasalah, itulah, it's not easy lah to be a great golfer ataupun You need sacrifice champion lah. banyak. Ya, betul. Berkorban lah. Okey, saya harap sesi ni, kita berharap lah sesi ni menjadi pengajaran ataupun mendapat satu ilmu lah kepada yang lain untuk tengok kan, untuk ikut lah. Okey, saya rasa di sini sahaja episod kita. Tapi sebelum tu, sebelum habis nanti, Reza, kita nak tengok Reza di meja snooker. Dia, saya nak lawan dengan dia. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami. Jangan lupa share, komen untuk penambahbaikan. Saya Rizman Ghazali, Syaman Golf Pod. Saya Syakban Hussein. Relax and swing, ingat SGP.